Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi masakan rumahan. Nah, jadi bahan utama kita pada hari ini ialah sayur genjer yang merupakan salah satu sayur kegemaran saya dan menjadi urutan pertama sayur paling saya suka. Siapa dekat sini pernah makan sayur genjer ni? Biasanya dia suka tumbuh dekat kawasan yang berair. Biasanya dia adalah dekat tepi-tepi jalan, terutama dekat kawasan sawah. Banyaklah dia tumbuh. Ni tadi saya beli dekat pasar, seikat lebih kurang RM3. Saya beli dalam 2 ikat. Ni kita nak siang lah. Macam biasalah, semua bahagian boleh makan, tapi kalau boleh ambil yang muda-muda lah. Kalau anda ambil yang tua, nanti dia liat tak sedap dia buat makan. Terutama bahagian bunga dia tu, tu paling sedap meletus-letus kalau kita makan nanti. Kalau dulu genjer ni mudah sangat didapati di kawasan saya, tapi sekarang susahnya lah nak jumpa. Sebenarnya ada juga kat tepi-tepi, antara malu tak malu je lah nak beli ambil. Tapi kalau ada geng yang nak ambil sekali, saya tak malu. Ni sayur yang telah saya siang, saya basuh. Kalau tak nak basuh pun tak apa, sebab apa, kita nak rebus sekejap sahaja. Nanti lepas rebus kita cuci lagi. Ni kita rebus tak perlu lama, kalau lembek sangat tak sedap. Asal dia dah hilang getahnya, cukup. Kalau misalnya air kurang, boleh tambah lagi. Sementara tunggu kita punya genjer ni direbus, bagi hilang getah, saya nak tunjukkan bahan-bahan. Untuk bahan-bahan, saya ada cili kering kisar. Ni kebetulan saya ada stok cili kering yang telah siap dikisar, jadi saya gunakanlah. Kemudian kita ada bawang merah, kemudian diikuti dengan bawang putih. Lalu saya juga menggunakan ikan bilis sedikit, dan bagi menambahkan kesadapan masakan, saya tambahkan belacan. Kalau misalnya anda tak ada cili kering yang telah siap dikisar, boleh je kisar sekali dengan bawang-bawang atau bahan yang lain. Macam saya, kerana dah ada cili kisar yang sedia, jadi saya gunakan lesung batu untuk tumbuk bahan-bahan yang lain. Ini dia sayur genjer yang telah siap direbus. Tak perlu lama sangat, asal nampak dia dah hijau cantik macam ni, bolehlah cepat-cepat angkat dan toastkan. Tak perlu nak tunggu dia terlalu mendidih kuat ke apa ke, tak perlu. Ni kita toastkan terlebih dahulu, sebab lepas ni kita nak cuci sampai bersih dan kita nak perah bagi hilang air. Bagi yang dah biasa makan genjer, biasanya anda masak apa? Mungkin boleh kongsikan kepada saya dan penonton yang lain. Kalau saya paling suka masak tumis berlada macam ni, dah tak perlu lauk lain. Ni je dah cukup sedap sangat. Ni saya nak perah bagi hilang air dia dulu. Kemudian mari kita ke langkah yang selanjutnya. Tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Kemudian bolehlah ambil ke semua bahan-bahan yang telah kita kisar ataupun yang telah kita tumbuk tadi tu. Jika minyak dah panas, bolehlah masukkan ke semua bahan-bahan tersebut. Dan macam biasa kita tumis bagi jiran kiri, kanan, depan, belakang, bau. Dan bahan tumisan kita pecah minyak. Sambil tu jangan lupa tambahkan garam, gula dan penyedap rasa. Bagi yang guna, yang tak guna boleh skip jika dah pecah minyak. Kemudian bolehlah masukkan sayur genjer yang telah kita rebus tadi tu. Kemudian kita gaul-gaul rata bagi sebati. Kemudian saya nak tambahkan sedikit air. Lalu gaul-gaul, biarkan hingga mendidih kuat, lalu siap untuk dihidangkan. Bagaimana mengenang resepi pada hari ini? Cukup simple kan? Jadi kalau suka, jangan lupa tekan like, share and see you next video guys. Bye bye.